Orang Terengganu mungkin biasa dengar lah. Okey, tapi kalau orang di luar Terengganu, apa ni tak pernah dengar pun. Okey, mungkin yang ramai pernah mendengar juga. University College Tati. Okey, Tati ni dah lama dah sebenarnya. Dah berpuluh-puluh tahun dah bertapak dekat Malaysia ni terutamanya di Kijal, Terengganu. Itu lokasi dia. Okey, untuk program di Tati ni kita ada program bermula daripada foundation sehinggalah ke peringkat PhD guys. Banyak. Okey. Dan bidang-bidang yang pengkhususan yang ditawarkan di Tati ni adalah bidang yang berkaitan sains teknologi dan juga TVET. Okey, untuk pengetahuan semua kita ada 2 program foundation, kita ada lebih kurang 13 program diploma dan 11 program ijazah yang pertama. Banyak guys. Okey, jadi apa yang menarik dan istimewanya kalau kita sambung belajar dekat University College Tati ni? Antara yang keistimewaan yang kita boleh sambung belajar dekat Tati ni, alright, University College Tati. Okey, kita ada bantuan pengajian, bantuan awal pengajian daripada Yayasan Terengganu dan juga daripada University College Tati sendiri. Alright. Dan kita juga menawarkan penginapan asrama kepada semua pelajar daripada mula start belajar sampai habis belajar. Duduk dalam kampus, tak perlu cari rumah dekat luar. University College Tati juga menawarkan transfer kredit. Transfer kredit. Ni untuk program ijazah yang pertama. Mana-mana pelajar lepasan daripada diploma politeknik, anda semua dapat transfer kredit sebanyak 50%. Banyak guys, 50% tu. Okey, 50% tersebut hanya ditawarkan untuk sambung pengajian ijazah yang pertama dalam bidang computer science sahaja. Okey. Anak-anak daripada Sabah Sarawak. Ini cerita yang paling menarik. Okey. Untuk anak-anak Sabah Sarawak, University College Tati menyediakan tiket percuma pergi dan balik untuk sekali sahaja dalam sepanjang pengajian. Okey lah, dapat tiket free pergi dan balik. Jom guys, apa lagi tunggu? Mari kita mohon ramai-ramai ke University College Tati. Okey, mana yang berminat, check it out. Just pergi dekat akaun TikTok Tati. Klik kat situ, mohon terus. Mudah kan?